Bila korang pulas throttle tapi enjin tak pergi. Full throttle dah, full. Tapi enjin tak pergi full. Itu tanda-tanda clutch slip. Lagi satu, dia meraung. Full, tapi motor tak pergi, tapi bunyi yang bising. Itu namanya clutch meraung. Clutch slip dan juga clutch meraung. Apa jadi kepada sistem clutch korang? Sebelum tu aku nak bagi faham dulu. Fungsi clutch system adalah dia transformkan power daripada enjin korang yang dihasilkan oleh crankshaft kepada clutch system. Clutch system akan transferkan power kepada gearbox. Gearbox transferkan power kepada sprocket. Sprocket depan transferkan power pada rantai dan seterusnya kepada sprocket belakang dan seterusnya kepada tayar. Ini adalah clutch system yang terlibat. Mangkuk clutch, clutch boss, clutch plate, iron plate, clutch pressure dan juga spring. Ini peranan penting ni. Bila ini gagal, itu yang jadi clutch slip. Pertama, tengok korang punya clutch spring. Terlalu lembut membuatkan korang punya clutch system tak grip. Kedua, korang check korang punya clutch plate. Ini yang biasa terjadi ya. Clutch plate. Clutch plate korang makin lama makin nipis disebabkan wear and tear dan juga mileage tinggi. Tukar clutch plate korang supaya korang dapat ketebalan yang lebih baik dan supaya grip yang lebih baik. Ini clutch plate. Yang ketiga adalah selalu orang buat adalah minyak hitam. Pilih minyak hitam dengan baik, kelikatan yang betul dan tukar pada mileage yang betul. Minyak hitam, kalau kelikatan dia terlampau nipis, nanti minyak hitam tu akan jadi licin. Bila licin, dia tak boleh pegang clutch plate ni dengan baik. Tak boleh pegang dengan baik, clutch ni jadi slip. Itu satu. Tukar dengan mileage yang betul. Jangan biar lama-lama sebab nanti minyak tu jadi nipis, jadi tak grip juga. Ingat, kalau clutch slip, cek 3 benda ni. Jumpa dah lagi di Motorsport, pusat servis standard kilang anda. Bye-bye.